Muhammad dengan Allah tu masa mana masa mana Allah? Masa Allah ternyata Muhammad. Masa Muhammad tu hari Allah. Kalau kita baca zikir tu siapa yang baca? Kalau kita baca zikir, siapa yang baca? Allah ke Muhammad? Dia pernah bagi dulu ya. Kalau selawat, Aku yang memuji diriku sendiri. kalau selawat Dia yang memuji diri. kepada Nabi. Dia puji dia sendiri. Kalau masa zikir tu kita katalah, zikir tu Allah puji diri sendiri. Kalau macam selawat, Nabi puji diri sendiri. Kalau ikut syariat, tak, dia ada 3 pihak. Ya. Kita, Kita. Muhammad, Allah. Okey. Tak, 3 tujuh. 3 penjuru, triangle. Kalau ikut hakikat, kita dengan Rasulullah je. Tu ayat atas Nabi. Dia tak bercerak. Dalam kita dah cikgu potong lah. Itu yang penduduk di Nabi tu lah. Jadi 2 lah. Dia meliputi. Allah Ta'ala kata, aku meliputi alam ini dan aku meliputi di atas tiap-tiap sesuatu. Mana tiap-tiap sesuatu tak sunyi pada dia. Okey. Jadi kita dengan Nabi selalu. Kita tu Kita dengan Rasulullah lalu. kita rohani kita lah. Kita tu sebenarnya kita rohani ya. Rohani. Jadi rohani tu kita rohani tu baca puji Uji Nurani. Rabbani. Rabbani sekali dengan Nurani. mana-mana dua tu sama ya kan. Dia Nurani dengan Rabbani kodim. Rohani dengan Insani mahadah. Dia mahadah je. Hamba lah. Mengakak hadah. Hadis. Bagus. Kait Dia sebenarnya bagi tolak ya. Apabila dia cuma makan lain. ya. Orang kata mengangkat hadah tu. Tak. Lagu mana mengangkat hadah? Akak baku ke? Akak apa tapawe ke? Tak. Saja aku mengangkat hadah. Pas apa kena sebut saja. Saja tu wajib sebutnya tak? Dia bahasa paduan ke? Ya. Saja Dia kata mazhab Syafi'i Nusantara. Ngaji di pondok-pondok. yes. Pasal apa dia guna sahaja? Si sahaja, menyahaja. Sahaja tu sengaja ke apa maksud dia? Si sahaja tu lah. Bisa aja. Tidak kita. Tidak kita. Sahaja aku. Aku tu aku mana? Aku rohani ke aku Rabbani? Lepas tu mengangkat hadah. Pasal apa kena akak balik? Bagi tu. Sebab kita guna. Contohnya akak hadah besar. Pasal apa dikatakan hadah besar? Sebab kita buat pekerjaan je bergetar habis tubuh. Besar tu. Sampai keluar ayat mana? Air mana? An'amta alaihim. Nikmat apa? Nikmat. Maknanya apabila Allah Ta'ala mengatakan sekalian tu malaikat ruhai tumbuhan sujud kepada Adam tak? Usjudu li Adam apa saja illa iblis, kecuali iblis. Dia tak boleh masuk sujud ke dalam lembaga Adam. Sebab apa? Sebab dia masuk awal lagi. Dia masuk awal tu tengok tanda ke satu. Mana mengoyak barang tu? Aku masuk dan jumpa. Belum dia tiup. Belum ditiupkan roh tu ya. Tak ada ke satu. Dia kata glotum. Nanti. Nothing, tak ada apa-apa. Jadi Tak. dia ada ilmu juga lah. Dia ada, dia ketua para malaikat. Dia masuk, dia tengok, kita cari tak ada pun. Dia kata bagi Rusia tu. Tak. Kalau jumpa situ, dia pun Sebab tu dia akan menempel pada orang yang berjimat. An'amta alaihim. iblis jadi. Nikmat tu. Kesedapan tu. An'amta alaihim. Maknanya istitaq.
Maknanya kalau lembu dia nak ngekok. Dah. Highway dia buat cak gitu je. Maknanya dia tak ada buah. Kereta boleh tak ada buah. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Macam Dia tu. kena hasut juga anak ada ni supaya berzina. Baru dia boleh rasa kan imak. Macam ru highway, ru tumbuhan, ru para malaikat. Dia boleh rasa benda tu. Sebab dia dulu dia sujud masuk. Kalau kata perdu padu air tu kan. Perdu tu kan. Di perdu asal tu lah ada dia ada lembaga ada tu lah. Perdu tu rukun duduk situ. Sebab kita masuk kata rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara lah. Dak syahadah. Syahadah saksi situ. Lepas tu solat. Dak kitab ke apa. Rasul Rusia. Dia ada belakang dia ada. Tapi apabila kita nak balik esok, iman percaya Islam itu keselamatan. Kita nak balik dengan apa? Adakah kita nak balik dengan amarah? Amarah daripada api. Kita balik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kasih saya. Orang kata usul je, usul solat, usul sembahyang. Dia usul habis, usul daripada asal. Benarnya dia lafaz apa niat tu tidak masuk dari rukun. Tapi siapa ulama tulis? Diselik situ. Ha. Kalau tengok ada setengah orang dia kata tak perlu niat-niat pun. Niat belum hayang beda je niat. Nak ambil semua je pun niat dah kata. Niat tu tak sunyi daripada kosak taruh ta'yi. Qauli fi'li. Dia berserta. Contohnya kita ada makan. Berserta niat dengan kelakuan dengan orang tanya dok kau dok makan. Dia tak bercerai. Kalau niat saja tak makan tak jadi kerja pun. Tak jadi, dia kena berserta sekali. Jadi tidak usuli situ tak mustahak sangat lah. Ya usuli tu dia kalau ikut mustahak, cuma dia tak masuk dalam rukun. Cuma apabila kita nak ajar ke budak, apabila usuli ni tadi dia kena pecah lagi. Sembahyang Zuhur tu daripada Nabi mana? Rakaat pertama tu apa dia? Rakaat kedua apa dia? Rakaat ketiga apa dia? Perlu macam Nabi Yunus perut ikan tu. Dia keluar pada waktu asar. Dia solat tu empat rakaat tu. Maknanya rakaat pertama tu dia menyesali perbuatan dia meninggalkan kaum. Dia tinggal kaum. Okay. Jadi rakaat kedua dah dia mengucap alhamdulillah kerana dia selamat daripada kegelapan. Dia dah perut ikan tu. Perut ikan paus ke apa ikan tu. Jadi dia dah gelak dia. Jadi Allah Ta'ala pajar dia, dengar dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku orang yang zalim. Lumayan ni. Semaya lah banyak-banyak. Sebab tu Rasulullah dia ambil di mustawa. Nah ceritanya tinggi solat. Dia kena ada era tabdu munajat merah. Dah merah ni cakap-cakap dengan Allah. Era ni mahareka selain daripada Allah. Masya-Allah. Ghairullah. Dia benda hak nak kecek malam ni. Dia tu dia ada 3 hari lepas. Dia dah ajar dah. Dia Zahir pada video malam. Dia dah ajar dah siapa dah. Mari dah. Dia bagai kena royak ni. Dia betul dengan soalan tu tadi. Dia tidak tubik. Itu tak tubik kata kona kita tajuk lain ni. Dia daripada soalan cikgu tanya tadi. Dia betul lagi. Ya. Dah, dia tak lari. Macam juga Nabi sebab si Nabi tu. Seolah-olah ada kayu tiai tu. Kayu tiai tu mengatakan Nabi, si Nabi. Dia apabila ada kata Nabi ke apa? Nabi masuk.
Bukan Nabi tolak dah, Nabi masuk. Ada setengah pengajian. Nabi masuk. Apabila pegang kayu tu, barulah betul-betul Nabi. Sebab tu apabila Allah Ta'ala sendiri, si Nabi tu, dia buat pengakuan. Tak. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguhnya aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Tapi bila kita makhluk mengucap la ilaha illallah, tapi bila dia sendiri lagu-lagu pula. Sebenarnya maksud dia sama tu. Cuma kau kita ucap teh kita. Atas apa? Itulah lain. Lain atas apa? Atas apa? Atas duduk. Allah Ta'ala sendiri mengucap lagu lain sebab dia si Nabi. Tapi kita ni nak pergi apa, kata nak menapi, nak setuh dengan dia tu, nak apa, kami dengan dia tu, kita kena sebut la ilaha illallah. Tapi bila dia sendiri ucap innani, maknanya sungguhnya, sesungguh-sungguhnya innani. Lepas tu dia tekan situ, dengung situ, tanwin. Tak. Bukan main-main. Bagi-bagi pada kanan di situ. Ai sedap tajuk malam ni. Dia pecah hati. Jadi betul selari ni sebut tu. Bukan sekadar sebut. Saja aku sesungguhnya mengakak hadah. Sebab kita dah guna bagai tu, kita nak akak balik. Kita dah menurunkan martabat dia. Kita guna pakar dia. Kena bakar tu. Kalau orang ngaji hakikat tu, hak berjimak tu apa dia betul tu. Betul tu kalau khabar. Kalau sedap. Ni kalah ni. Loh mampu tu lubang. Mampu loh tu lubang, mampu tu tempat tulis. Dia duk catat dah. Tulis dah. Tulis dah. Air mani tu dah awak. Cuma tak ada yang pecah situ. Kalau ilmu nukir alik siai kak, sekatas-sekatas dia tulis ni. Apa dia ni? Wah-wah jari. Dah awak dia. Dah awak lah tu. Dah awak tulis jadi orang. Jadi kalau tanya Ta'ala, aku nak tulis, tulis ke apa Ta'ala? Tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana ada tulis lain? Jadilah bagian ni la ilaha Muhammad Rasulullah ni. Bunyi gegu. Yes. Nyata tu. Nyata. Tak ada kecek mana ni cik. Awak tu pun tak pernah sebut. Dah titik bo bagai tu. Dah bo ke? Bo leseh. Bukan bo leseh tu. Bo tu pe rumah alik. Alik tu zat. Bo tu pe rumah alik. Bo titik bo tak asal titik nur. Janganlah awak. Cukup 40 hari dia jatuh di hujung kalam. Titik bo tu kesok pergi ke alik ni. Kenapa air mani keluar daripada kalam tu, hujung kalam tu? Ni barangnya. Rahsia Ta'ala letak rahsia situ. Bo tu ada alih dekat bo tu. Itu memang halih. Maknanya aku bersembunyi dengan kamu. Masa dia mudah perut makmu, mu sembunyi dengan aku. Apa dia nyata gini? Aku sembunyi dengan mu. Jadi mu kena cari aku balik. Ikrar. Penyanyian. Kayak dia budak dia genggai gitu kan. Apa tubik kat dia terlepas genggai. Penyanyian tu. Sedap tajuk bulan ni. Ya. Dia pergi bakit habis. Usul. Jadi kalau lama kau tak ingat. Kalau lama tak ingat. Bang budak tu bang syurga. Baby. Suci ya. Suci. Bang sedap ke. Tak payah pakai minyak gapo. Bang satu macam. Bang syurga lah tu. Sebab asalnya daripada syurga. Ada tu sendiri pada syurga. Jadi kita balik ke tempat asal kita. Itu. Nak balik tu lah, nak balik tu. Nak balik kena kenal dia. Kakak gapo kena bawa nak balik tu. Kena nyuk balik lah. Kena usul balik. Tu kau dia kata usuli tu.
usul balik semaya solat tu. Semaya tu ada tengah pengajian dia kata semaya. Dia dengar. Benih tu lah tak benih. Minas sulbi wa taraqib, daripada tulis sulbi laki-laki ke tulis dada. Tulis dada tu gua tu tina. Quran ayat tu ada. Tidak semaya ni lah. Dia sudah naik. Dia anak kita tu kita tengok jadi orang kedok, dia atas perbuatan kita. Sebab tu setengah orang aling ni dia tak nak keluar mani tu. Masa buat tu dia tukar lidah dah. Nak tahan ke mana benda tubik. Apabila tubik dia syuhud dah. Disulbi dia tu. Yang suci jenis bening. Baru dia lepas. Lepas dengan khabar. Nak kata khabar tak khabar dah. Masa tu tengah climate ke. Dalam khabar lah. Tapi maknanya tak lepas daripada Ta'ala lah. Maknanya Duduk dalam keadaan. sedar lah, ingat lah. Dalam keadaan zikir. Dia nak berjimak tu pun dia ada apa rukun syarat dia, bukan main pakai terjah gitu. Ya babu ramah, ya babu rahim. Kena bagi salah. Masih juga pun lah. Kita dia akad nikah dengan Tok Qadi. Dia tak ajar. Tu zahir syariat. Hakikat. Nikah batin, dia kata nikah batin dengan bini kita tu. Kalau kita tak tahu nikah batin, orang boleh curi bini kita. Kalau kita tak tahu cara nikah batin, kita panggil bina. Bukan zina, bina. Bina. Ilmu ni tak jatuh kata masjid. Kalau yang sekali orang ngaji dulu pun siapa tahu. Dia apa puluh kitab ke abang tu? Boleh tipu dah tu. Dia mari mana anak tu? Daripada panggah kita, panggah bini kita. Himpunan mani tu himpunan daripada kita. Benih kita. Dua. Dia panggil bercucuk tanah ke? Isteri kamu sebagai lada. Kamu boleh menggaulnya kecuali daripada ada dia tak boleh. Kita ke dalam kota. Kau jalan belakang. Buat lagu mana pun. Tu maknanya selainnya aja serba-serbi dah. Kita tak terbuka ilmu tu. Banyak tahu. Dia yang ahli susu. Selagi mungkin dia tu tak tahu. Selagi kalau tahu pun dia susu. Macam mana nak boleh anak soleh? Mata anak kita panggil lain-lain. Tak sama. Ambil tarekat ni lagu ni bang. Ambil tarekat ni lagu ni. Tengok kuat beramal lagu ni. Dia kenaik tu kita. Dia anak kita tu maknanya asing kepada kita. Kita pada tahap tu masa tak jatuh benih. Kita ngadu dulu 40 hari 40 malam. Tulis belakang tu. Bila cukup 40 dia nak tubik lah. Benih tu nak jatuh. Dia aku mana dia aku cari ibu. Macam ni lah, macam Nabi Ibrahim lah. Ayah dia nama gapo? Aiza dengan gapo? Nama gapo? Haibah dengan maknanya Namrud sudah asing ke. Lepas tu nak sapa ke bini dia tu 7 lapis, 7 roblok. Pengawal. Dia pula kerja tu ke pegang lapu ataupun liling di kepala Namrud tu. Jadi kalau awaknya kalau segi adatnya tak tunggu tak alih lah. Tak alih lah. Tapi dah benih tu dah jatuh. Maknanya ahli sihir dia ni, pendeta dia ni dah ramai dah mimpi Namrud. Maknanya kerajaan tu aku ni akan jatuh. Oleh apa benih budak lelaki tu dia asing tu, lelaki puas tu, tak sebenarnya jatuh. Jadi apabila dah siap dah, benih tu dah jatuh, Namrud
Tengok di muka ayah Nabi Ibrahim tu dah pucat dah. Pucat dah. Tak ada seri dah. Tak ada segi dah. Barang tu dia ada nur sebenarnya. Jadi apabila tanya pendeta dengan ahli sihir dia, jatuh dia tu, pernah dia jatuh. Waktu bunuh habis semua anak yatim tu. Tu Nabi Musa. Ni? Ni dia asing. Dia asing bilik. Tapi nak boleh kau nyapa tu 7 lapis lah macam 7 tembok. 7 roblok. Dia akan lepas. Dia akan bangun hijau dia juga. Hijau Ta'ala juga. Tapi nak ayat ceritanya, barang tu dia nak turun, dia tak kira dah. Halal haram pun dia langgar. Sebab berlaku perkosaan ke apa tu, kita kalau kita faham situ, kita tak boleh kata apa lah. Berlaku perkosaan. Macam anak luar nikah kan. Nikah. Dari segi syariat dia kata bukan salah budak tu, salah mak pak. Budak tu salah. Salah dia pembuat. Ya. Tapi memang anak luar nikah tu dia perangai pelik lah. Perangai nakal. Nakal pelik. Kita ada seorang anak murid kita di Semai 3. Nakal. Cerdik, sains tinggi. Dalam dia bayar anak kita Zuna tu 49A. Dalam darjah 5, darjah 4 tu tinggi dia. Bahasa Inggeris bisa. Tapi perangai pelik. Sebab dia tak ada kasih sayang ayah. Sebab dia pun bin Abdullah. Sebab ayah dia bukan nama Abdullah. Sebab dia tak setara. Cidi pula. Cidi. Tapi perangai pelik lah. Yang ngamuk gitu. Dia bersoal. Ditanya kita. Pasal apa dia tak boleh duduk ke Al-Farabi. Dia dipandang. Mengamuk orang-orang. Lepang kau tu, lepang kau ni. Kita ya dia gini. Bukan cikgu hak atur belakang ni. Kata cikgu lain hak atur. Bukan video kuasa cikgu. Cikgu tak nak mana. Sebenarnya kita tanya dah. Cikgu kelas dia mati kau japak dulu. Dia kata memang dulu kita pernah akak dia kelas Al-Farabi. Tapi dia panggil pelik lah. Dia duduk kena orang. Dia duduk balas omong dengan cikgu Hayati tu. Dia panggil kawin tu raju. Memang tu nak cikgu Hayati ni dia. Tapi dia suka kena budak tu. Kalau budak tu ria jerit lah. Dia kalau suka. Memang anak luar nikah ni memang dia panggil pelik. Macam Said dengan Saripah. Said dengan Saripah. Saripah nikah biasa lain dah. Perangai tu. Macam ni. Nakal. Macam duduk lawe habaib di Indonesia tu kan. Nama gapo? Imam gapo tu? Dia kata Habib Indonesia ni bukan keturunan Rasulullah. Dia gaya-gaya tu dia tu mak dia Syarifah. Ayah dia biasa. Dia bukan kata sesuatu terjadi dari ilmu metafizik ni bukan saja berlaku. Dia ada punca dia, asbab dia, akibat. Bukan kata apa pelanggaran aksiden tu. Yalah, macam tu ni ayat. Seorang guru Musa. Seorang mari Kolombo tiba-tiba aksiden depan ni. Perjanji-janji. Tak. Tak kira benda tu kata tak ada sebab, mesti ada sebab dia berlaku. Ya tu dah. Ya tu dah. Dia sambung sini. Kalau biasa nikah dengan Saripah tu dia macam tulah kalau. Contoh dia Awi ni kan Syarifah. Sakit kaki. Kaki tu perjalanan ni. Ya, kalau kita tengok dari segi kesihatan. Selagi dari segi dia jadi rusak tubuh. Yang kata apa pakai go awal lah, balik awal. Sebab ada rahsia di situ. Bapa orang biasa tak ni kelas Syarifah. Tak layak lah maknanya. Kalau kita faham kan tak payah lah. Mazhab Syafi'i ya makruh. Orang lain tak pergi belakang, hari belakang. Orang lain itu dia kata tidak kafa'ah. Dipanggil adik kafa'ah. Tidak sekupu. Kalau biasa kufu kan.
dipanggil Kafa'ah. Dia ada adik. Ini Sadatina Aisyah pada masa dia menangisi lah. Dia sedih lah. Kira Syarifah boleh terima zakat kalau kahwin biasa. Darjat dia turun. Kalau orang biasa nak pergi minta anak Tok Said suruh mengaji mula. Mengaji bak-lebat. Siapa situ juga? Tahu dah lah. Kalau Tok Peti, Tok Qadi, memang ni suruh mendalami bak-lebat. Kalau dia ngaji, dia faham lah apa tak dia minta. Kalau nak juga, dia kena minta dengan 1,000 orang. Tok Said. Kat sebelah rumah tak lepas dah. 1,000 orang. Betul. Tak ada 2-3 orang. Dia bukan sahaja siwi. Dia tahu juga. Maknanya dia tahu cerita sebenar. Dia ada cerita sebenar tu. Bapa tak tahu. Ada sahaja saya kan. Dia kata kalau menikah untuk saya, dia kata macam Muzina. Pegang dia. Syarifah. Macam Muzina dia. Zina Syarifah tu orang biasa kan. Muzina sama. Tidak. Dia raya tu tak lagi tu. Tapi kalau ikut sebenar, zina siapa sebenar? Boleh ingat lagi. Sebab benda rahsia tu kita tak cerita. Sebab kita tahu rahsia tu dengan Tok Said. Tok Said raya kalau orang nak tahu cikgu suruh dia sumpah 3 kali, suruh dia bersyahadah. Baru cikgu raya. Lepas tu cikgu tu suruh dia jangan kalau orang tak nak tahu pun lagi luar lah kalau anak bini tu apa. Dia tak boleh royak. Tak boleh royak, rahsia besar. Rahsia yang Dia royak tetapi hari tu. ya, Betul zina tapi zina siapa benar tu? dia taklah dia ayat kati lah. Dia kata kesenangan di sini. Dia kata. Dan tu kalau langgar patah lari tu maknanya kita tiba-tiba royak kau gini. Kifarah dia, tulah dia mati. Kalau kita tengok lah, dia mesti ada dia punya side effect dia gitu. Anak tu. Jadi perangai dia macam-macam kalau kita Imat lah. Waktu kita royak tadi kan imat. Imat tu lah. Dia jadi kacau perangai. Ya betul lah. Kalau sebenarnya Selagi pergi Faiz. Pihak Faiz mak dia Syarifah. Ayah dia biasa. Tengok dia lagu anak. bermasalah. Dia suka mencari Salah orang. menangguk air di menangguk ikan di air keruh. Mana dia satu isu tu dia ambil peluang. Tu bangga peribadi. Tidak tutup kes ke apa dah. Dia super dengan orang lain dengan Habib Habib. Dulu dia pakai Ali Idrus, patah Habib marah, Habib lain marah. Mu tak boleh pakai Ali Idrus. Sebab ayahmu bukan Tok Said. Ayahmu orang biasa, orang ajab. Lepas tu dia buat. Lepas tu dia lepas pada tu kita mana lah kita. Bagi kita ni bagi Tok Said. Mu tu ialah mak mu dengan Syarifahnya. Saya remuk. Saya remuk tak situ lah tu. Turun degree dah lah. Ya tu. Maknanya mak dia boleh terima zakat. 3 apa kata. Kebelian tu itulah. Ya. Sedekah keturunan Rasulullah ni hadiah bukan zakat. Batu Salman Al-Farisi dia teh Rasulullah. Sebab dia tengok dia kitab Nasara tu. Wakhamah tu. Maknanya ayah dia gay bagi tu. Bagi Muhammad tu. Bak Muhammad tu memang ada. Itu rahsia. Lepas setengah kata Yahudi Nasara dia kenal Rasulullah. Lebih pada anak sendiri. Sebab dalam kitab dia tu cerita detail. Selagi demo ayat memang ada gambar. Demo tu lebih kenal pada anak sendiri sebab masuk ada gambar. Kira dulu ada gambar anak Nabi Adam.
Nama apa? Awak minta dengan Allah Ta'ala tu gambar anak Nabi-Nabi. Turun dengan beledu kan? Dalam seperti tu demo tu tahu tu. 25 Nabi tu ada gambar belakang. Kita tak tengok gambar. Kita tak tahu gambar. Tak tahu gambar, sebab tu kena gambar. Kalau dia gambar. Sebab tu Yahudi, Nasara ke apa, dia berkumpul di Yasrib. Sebab ada kitab dia kata muncul di situ. Nabi akhir zaman, Nabi Ahmad. Dia tunggu dah. Dia tunggu. Tapi bila ada gambar pun dah bukan bangsa dia tak terima. Dia nak bangsa dia ya. Bangsa dia pun dia bunuh. Yahudi menjahat. Nakal sikit. Dia ikut selera dia. Baik. Dia tarikat lain dia tak upgrade ni Alibab. Dia Allah Muhammad tu dia cerada. Dia tak sama saya kan tak kena dia punya akak. Biasa dia kata supaya biasa. Maknanya dia pengajian Muhammad dia tak ada, pengajian Alul Itrah pun dia tak ada. Dia ngelah memang dua bab tu. Dia sudah kena dia. Kotak lah macam tak kotak lah. Ya.